Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi Masjid Qaryah Seberang Batu Ampar, Cikgu Abdul Jalal, juga yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu saya ucapkanlah di dalam agama kita mengucapkan selamat hari raya ni dengan minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khairin. Itu ucapan dia. Tapi kita ni orang Melayu, jadi ucapan kita senang je, selamat hari raya, maaf zahir, batin tak? Maaf zahir dan batin, itu biasalah doa. Itu pun satu ucapan menunjukkan kegembiraan kita menyambut Idul Fitri. Dalam ulama-ulama Islam menyebutkan minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khairin. Kita adalah golongan yang kembali kepada fitrah, dan yang beruntung, faidin kullu amin, sepanjang tahun, setiap tahun, kullu amin wa antum bi khairin, kamu adalah dalam kebaikan. Jadi sama jugalah tuan-tuan. Jadi kita sambut hari raya pada satu hari raya lah yang paling utama sekali, dan pada malam hari raya dengan bertakbir, dan kita tamatkan takbir itu pada satu raya selepas sahaja imam mengangkat takbiratul ihram solat hari raya. Tapi ada juga yang imam yang lepas solat hari raya tu dia takbir balik, terlupa, ada yang takbir balik. Itu tidak disunatkan lagi lah. Baik, tuan-tuan dan yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita masuk pada bab yang ke-145 yang kita baca sikit hari itu, iaitu bagaimana boleh berdiam diri padahal orang-orang saleh telah pergi. Apa pahaman dia, apa maksud dia ni tuan-tuan? Bagaimana kita boleh mendiamkan diri, ataupun bagaimana kita boleh memencilkan diri, kita memencilkan diri kalau sekiranya kita melihat suasana masyarakat, suasana kehidupan di keliling kita penuh dengan kebatilan. Jadi kita cuba nak menyendirilah, nak elak diri daripada itu. Mana yang berlaku kepada Imam Malik rahimahullah, dia tak pergi masjid 18 tahun. Dia tak pergi masjid 18 tahun sebab dia tak mahu terlibat dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kerosakan masyarakat, kata-mengata antara satu sama lain, tuhmah, fitnah dan sebagainya. Dia jauh. Imam Malik ni lain sikit tuan-tuan. Dia puasa 6 ni dia tak buat. Dia tak buat puasa 6. Imam Malik. Mazhab Maliki, Imam Malik tak buat puasa 6 selepas puasa bulan Ramadan. Hujah dia, apa hujah dia? Hujah dia kata
dia tak nampak pun seorang ahli Madinah yang mengamalkan puasa sunat 6 hari selepas Ramadan. Walaupun ada sabda Rasulullah menyebutkan kalau kita puasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka samalah macam kita puasa setahun. Tapi Imam Malik kata dia tak nampak pun orang Madinah mengamalkannya, walaupun masyarakat Madinah tu hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada bukti pun dia kata Rasulullah mengamalkan puasa 6 hari ini. Jadi ini mazhab Malik ya tuan-tuan. Mazhab-mazhab lain Syafi'i, Maliki, Hambali menyatakan bahawa puasa sunat 6 hari itu adalah sunnah. Jadi boleh kita lakukan dan boleh kita buat walaupun tidak dalam bulan Syawal. Ini pendapat-pendapat lain pula. Walaupun tidak dalam bulan Syawal, kita buat waktu-waktu lain boleh. Diniatkan untuk kita semayang puasa 6 hari seperti bulan Syawal. Jadi berbagai-bagai pendapat ulama berkaitan dengan puasa 6 hari ini tuan-tuan. Apapun kita boleh lakukan dan dia merupakan satu amalan salih, dan bila kita lakukan itu kita melakukan dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana boleh kita berdiam diri sedangkan orang-orang salih telah pun pergi? Ramai orang alim dah meninggal dunia, dah wafat, dah tak ada. Sedangkan kita adalah orang yang mengetahui, yang tahu dan mendengar, yang baca Quran, yang mendengar syarahan-syarahan agama, dan kita nak tutup mata je dengan keburukan-keburukan yang berlaku di keliling kita. Tak boleh tuan-tuan. Nak tutup mata je. Kita nak selesai diri kita seorang-seorang je, tak boleh. Jadi ini perbincangan dia. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, disebutkan bahawa ketika Ali bin Abi Talib masuk ke Basrah. Basrah ni kat mana tuan-tuan? Basrah ni dalam negeri Iraq. Sayyidina Ali bila dilantik jadi khalifah, dia berpindah ke Kufah dalam negeri Iraq. Jadi bila Sayyidina Ali masuk ke Basrah, Basrah dekat sikit dengan Kufah lah, dekat dengan Baghdad lah. Beliau berkata kepada Ahban radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat juga, "Wahai Abu Muslim, tidakkah kamu akan membantuku melawan kaum ini?" Itu kelompok Muawiyah. Pada waktu itu persengketaan ataupun bergaduhan ataupun persengketaan berlaku di antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Talib berkaitan dengan mereka-mereka yang membunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Muawiyah bersetuju dengan Ali bin Abi Talib menjadi khalifah, tapi dengan syarat tangkap pembunuh-pembunuh Khalifah Uthman. Tangkap dulu, selesaikan masalahnya dulu. Tapi Ali bin Abi Talib tak nak tangkap dulu sebab dia akan menjadikan huru-hara dalam masyarakat. Jadi bila Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu masuk ke Basrah, dia minta pertolongan daripada Ahban, seorang sahabat, untuk membantu dia melawan Muawiyah. Ahban radhiyallahu anhu pun berkata, "Baiklah." Lalu beliau menyuruh hamba sahayanya, "Ambillah pedangku." Ini cara dia. Dia tak mau terlibatlah Ahban ni. Yang Sayyidina Ali bin Abi Talib juga adalah sahabat, menantu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Abu Sufyan juga adalah orang Islam yang mula-mula sekali, yang membantu dan menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dua-dua ni berperang, Ahban nak duduk kat mana? Sahabat yang seorang ni, yang Ali bin Abi Talib minta tolong ni, nak duduk kat mana? Jadi apa kata Ahban? "Baiklah, aku akan sokong," dia kata. Maka dia minta kepada sahayanya, hamba sahayanya, ambilkan pedang dia. Budak itu pun mengeluarkan pedangnya. Hamba saya tadi ambil pedangnya dan mengeluarkan pedangnya. Ahban pun lalu menghunus pedang tersebut hingga kira-kira sepanjang sejengkal saja. Ternyata pedang itu terbuat daripada kayu.
Dia nak elak ni, dia nak elak, dia nak campur, nak belah Ali bin Abi Talib ke, nak belah Muawiyah bin Abu Sufyan ke. Jadi dia ambil pedang, rupa-rupanya pedang yang dibawa oleh hamba sahaya dia tu adalah dibuat daripada kayu, ya. Lalu beliau berkata, sesungguhnya kekasihku juga putera pamanmu Rasulullah SAW telah berjanji kepada saya bahawa apabila ada peperangan saudara yang terjadi antara Muslim, maka hendaklah kita membuat pedang dari kayu. Mana tak masuk orang lah. Kalau berlaku pergaduhan antara orang Islam sama orang Islam, kita nak mengelakkan diri daripada terlibat dalam peperangan tersebut menggunakan pedang ke, senjata ke, ya, apa-apa senjata moden yang ada sekarang ni ke, maka Rasulullah menasihatkan sahabat ni, kalau berlaku peperangan di antara orang Islam sama orang Islam, ya, jangan campur, tapi bawalah pedang, tapi pedang dari kayu. Pedang dari kayu artinya tak ada tujuan nak membunuh lah, ya. Jangan masuk perang. Kalau dua musuh tu dua-duanya orang Islam, lebih-lebih lagi dia adalah sahabat-sahabat Rasulullah berperang, maka jangan campur. Bawa juga pedang, tapi pedang daripada kayu. Macam kita dulu lah budak-budak kan, main pedang tak? Masa budak-budak tu pedang daripada apa? Buluh. Tu apa tu yang apa tu kat sawah tu, apa tu, pedang Mio tu, tu lah main pedang. Jadi dah main-main lah. Jadi kata kalau berlaku musuhan antara orang Islam dengan Islam, bawa pedang kayu je, kita jadilah perang, ya. Sekarang aku telah memilikinya, lalu kamu ingin aku ikut bersamamu, maka aku akan ikut. Jadi abang kata, aku ikut kau Ali. Wahai Sayyidina Ali, aku ikut kau, tapi aku bawa pedang kayu je. Sebab dia tidak akan melakukan pembunuhan dan tidak akan melakukan peperangan, ya. Dia nak jaga dua-dua, ya. Pihak ini dua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali lepas tu? Ali Abu Talib pun berkata, ya, tidak ada guna bagiku. Tak ada guna lah. Kalau awak pedang kayu guna tak? Saja yang menyokong tapi tak bawa pedang, bawa pedang kayu, tak ada guna bagiku, kata Ali bin Abi Talib. Tidak ada guna bagiku dalam dirimu, juga tidak ada dalam pedang. Tak ada guna. Kamu pun tak berguna, pedang kamu pun tak berguna, kata Ali bin Abi Talib. Artinya tak menyokong dia lah, ya? Dan dia tak mahu, sedangkan Abad tak mahu melibatkan dirinya dalam permusuhan dan peperangan antara sahabat-sahabat Islam. Di peperangan antara sahabat-sahabat Nabi ini dah bermula sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Sayyidina Abu Bakar okey lagi. Zaman Sayyidina Umar, 10 tahun Sayyidina Umar merintah dalam keadaan aman lagi, malahan kerajaan Islam dan Islam diperluaskan sampai ke Rum, sampai ke Parsi. Zaman Sayyidina Osman mula berlakunya kekecohan dan pergaduhan di kalangan orang Islam apabila Sayyidina Osman dibunuh oleh orang-orang yang tak bersetuju dengan dia, ya. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib dah berlaku dua peperangan antara orang-orang Islam. Satu peperangan dipanggil peperangan Siffin, iaitu peperangan di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kedua peperangan dipanggil peperangan Jamal, iaitu peperangan unta, iaitu peperangan yang berlaku di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dahsyat, tuan-tuan. Awal-awal lagi sahabat-sahabat dah berperang dah. Apalah lagi zaman kita ni, jauh daripada sahabat. Zaman sahabat yang rapat dengan Rasulullah SAW pun orang dah perang dah bersama, sama sahabat. Aisyah radhiyallahu anha disokong oleh Zubair bin Awam, dan disokong oleh Talha, dan disokong oleh sahabat yang lain berperang dengan Ali bin Abi Talib. Tapi bila Sayyidina Aisyah kalah, unta dia luka, Sayyidina Ali bawa dia balik dan disanjung dan dihormati
bawa dia balik ke Madinah. Jadi bila dah perang, berdamai baliklah. Tapi beribu-ribu orang dah mati dalam perang tersebut. Inilah kisah-kisah yang awal Islam lagi, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya di depan kalian ada cubaan yang bagaikan potongan malam gelap gulita. Ada cubaan lagi. Rasulullah pernah bersabda, pada masa hadapan umat Islam ni akan berhadapan dengan cubaan yang getir lah, macam cubaan malam yang gelap. Kita kalau ada waktu malam gelap, kalau tak ada api, tak ada apa, itu satu cubaan lah, tuan-tuan. Jadi kalau tak ada api, gelap gelita, jalan di, walaupun di tengah-tengah jalan raya dah tak ada api apa semua, gelap di tengah-tengah hutan dan sebagainya, itu adalah merupakan ujian yang menakutkan lah. Sebab ada orang yang jalan tengah-tengah malam, tiba-tiba dia sampai satu tempat yang dia tak tahu, tapi nampak pula satu kedai yang orang sedang makan minum di tengah-tengah hutan tu. Itu siapa dah tu? Selalu kalau kita baca tu, kebanyakan yang wujud tiba-tiba tu, itu adalah orang bunian. Orang bunian yang mula-mula sampai. Dia buka kedai tengah-tengah hutan tu, kita pun singgah minum. Semua orang dalam tu diam je. Kita minum je. Jadi kadang-kadang itu adalah jin-jin Islam yang menjelma menjadi orang bunian, dan dia buka sesuatu yang tidak ada dalam masyarakat kita. Tapi orang bunian ni ada kampung dia, ada bandar dia, ada pentadbiran dia, ada pengurusan dia. Ini orang bunian. Dan kalau tuan-tuan kahwin dengan orang bunian, boleh jadi kaya. Sebab orang bunian ni banyak harta, tuan-tuan. Sebab kampung saya dulu di Cengkau tu, satu Bukit Sembilan tu. Bukit Sembilan tu ada pigi. Ada pigi dalam, orang kampung tu kalau nak kahwin pinjamlah pinggan mangkuk daripada pigi, ambil lah daripada pigi tu. Banyak dapat pinggan mangkuk, tapi syaratnya jangan dipecahkan. Kalau pecah ganti. Bila pecah tak ganti, itu dia kacau orang kampung. Banyak yang jadi apa? Jadi mamai lah, jadi tak betul kepala dia dan sebagainya, anak cucu dia dikacau. Di mana-mana kampung pun ada cerita ni, tuan-tuan. Tapi kat kampung saya Bukit Sembilan tu, dulu ada pinggan mangkuk, sekarang dah tak ada. Sekarang dah bukan Bukit Sembilan, dah pinggan mangkuk. Pergi shopping center lah, pergilah kedai-kedai jual pinggan mangkuk, bukan pergi orang bunian lagi dah, tak ada dah. Dulu memang macam tu. Jadi Rasulullah kata satu hari ataupun pada masa hadapan umat Islam akan berhadapan dengan satu ujian yang berat lah, macam malam gelap. Hadis ini panjang, Kalau itu telah terjadi, kalau dah berlaku lah ujian yang berat ini pada umat Islam, maka musnahkanlah kebengisan kalian. Kalau ada datang ujian, pergaduhan antara orang Islam, perpecahan, tuhmah, fitnah, maka kurangkanlah kemarahan, kurangkanlah kebengisan. Arti maksud dia, bersabarlah. Orang Islam hendaklah bersabar. Dalam sabda, dalam firman Allah bukan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bis sabri. Hendaklah berpesan-pesan dengan kesabaran. Kalau dah ada keadaan kecoh, sama-sama Islam bergaduh, hari ini kita banyak bergaduh ni, tuan, dengan pahaman-pahaman Syiah, pahaman Wahabi, dan berbagai-bagai lagi pahaman yang ada sekarang ni, masing-masing berpandangan yang berbeza-beza. Banyak pandangan yang berbeza-beza, tapi kita kena tahan, kena sabar. Ulama-ulama yang datang beri ceramah yang bergulungan-gulungan yang kelulusan agama, mengeluarkan hadis-hadis dan ayat Quran, Ada juga yang tidak ulama, tuan-tuan, tapi dia pun bagus juga.
pilot Hafizullah bin Abdullah. Nak tengok tak dia punya video. Pilot. Setiap ulama yang beri ceramah dia rakam, kemudian dia akan kritik, dia akan analisa, dia akan beri pencerahan. Ini dia bukan ulama, tapi dia pilot. Tapi dia minat pada agama dan dia dapat menganalisa semua ceramah-ceramah ulama-ulama, ya. Termasuklah, ya. Siapa tu yang Ustaz Abdul Samad tu pun dia komen apa ni lagi, siapa lagi yang tu, yang pelakon tu, semua banyak dia bagi pencerahan. Ada yang dia kata banyak menggunakan hadis-hadis dhaif dan sebagainya. Ini seorang pilot, tuan-tuan, ya. Tuan buka YouTube pilot Hafizullah bin apa nama dia, ya. Dia banyak ulasan dia dan dia banyak membaca dan ada buku, ada karangan dia, ya. Jadi kalau kita nak mendalami sikit boleh jugalah, tapi dia bukan ulama tapi dia boleh, ya. Dia boleh membetulkan apa yang salah yang disampaikan oleh para ulama pada hari ini. Jadi kata Rasulullah, kalau berlaku di kalangan orang Islam pergaduhan, pergeseran dan juga perpecahan, maka bersabarlah. Turunkanlah, musnahkanlah kebengisan. Potonglah tali busar kalian. Apa makna tali busar? Potong tali busar, maknanya panah yang kita gunakan untuk berperang tu, potong tali dia. Jangan gunakan panah lagi, tak payah berperang. Dan pukulkanlah pedang kalian ke gunung Uhud. Maknanya bila pedang ada kat tangan tu, jangan dipukulkan pada orang. Pergi pukul gunung Uhud, ya. Maknanya pedang tu tidak membunuh orang lah, dia akan memukul gunung Uhud, ya. Dan tak dapat digunakan untuk berperang. Apabila ada yang datang kepada kalian, maka jadilah sebagai Adam yang baik, seperti Habil, ya. Jadilah seperti anak Adam, Habil dan Qabil. Qabil membunuh Habil kerana Qabil nak kahwin dengan adik perempuan dia, ya. Dan Habil pun nak kahwin juga. Akhirnya Qabil membunuh Habil. Jadilah macam Habil, tak melawan, ya. Tak dilawannya Qabil tersebut, dan dia dibunuh oleh Habil, bunuh oleh Qabil. Lalu beliau membaca ayat berikut. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, ya. Surah Al-Ma'idah ayat 26, 28 dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, bagaimana keadaan kalian ketika zaman di mana orang-orang telah saling membunuh, ya. Orang saling membunuh telah tiba. Bagaimana keadaan kita bila keadaan dunia saling membunuh. Dan hari ini kita dapat tahu, ya, macam-macam lah berkaitan dengan dunia yang ada di keliling kita, ya. Dunia akan menuju kepada peperangan dunia ketiga. Jadi pendapat-pendapat lah, tuan-tuan, ya. Perang dunia ketiga. Mana kita nak bagi berlaku perangan dunia ketiga? Masuk perang atau tak masuk perang? Perang dunia ketiga, perangan kita menentang kebatilan. Ini banyak berlaku perkara-perkara yang dilakukan oleh orang kafir untuk menguasai dunia ni, maka orang Islam terpaksa melawan. Itu kewajipan jihad fisabilillah, ya. Tapi kalau orang Islam berperang sama orang Islam, kita kena turunkan darjah kemarahan kita dan pakai pedang kayu je. Kalau ada pedang pun pedangkan pada Bukit Uhud. Jangan pergi perang kalau sesama Islam berperang. Ini nasihat Rasulullah SAW. Sesama Islam tak berlaku dalam peperangan semasa Rasulullah hidup. Semasa Rasulullah hidup, tak ada berlaku peperangan antara orang Islam dan orang Islam. Tapi apabila Rasulullah wafat saja, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memegang tampuk pemerintahan, maka berlakulah, orang Islam
berperang sama dengan orang Islam. Tapi orang Islam yang dah keluar daripada Islam lah, iaitu orang-orang murtad. Dia dipanggil peperangan murtad. Peperangan menentang orang-orang murtad. Ada 40,000 orang murtad bila Rasulullah wafat. Ramai ni tuan, ramai yang murtad. Dan wajib diperangi. Kemudian Rasulullah SAW kemudian bersabda, bagaimana keadaan kalian ketika zaman di mana orang telah saling membunuh telah tiba, hingga yang tersisa hanya orang-orang yang buruk akhlaknya. Orang baik-baik semua dah kena bunuh, yang tinggal adalah orang-orang yang tak baik, orang-orang jahat tinggal, orang-orang yang khianat yang tinggal, orang-orang yang suka kepada pergaduhan dan sebagainya. Orang baik-baik semua dah dibunuh. Ini akan berlaku zaman yang akan datang ni, tuan-tuan. Kalau kita lihat kepada peperangan di Gaza, berapa ramai orang tak dibunuh oleh orang Israel. Dan orang Islam sedang bersatu sekarang ni, tuan-tuan, untuk menghapuskan Israel daripada bumi Palestin tu, tuan-tuan. Dan kita sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita dekat dengan Allah. Tadi ayat Quran yang baca oleh imam tadi pun ada menyebutkan tentang Allah akan bersama-sama dengan orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Orang yang baik, Allah akan bersama. Walaupun kita katakan bahawa dalam analisa berkaitan dengan gempa bumi yang berlaku di Myanmar, tuan-tuan kena tengok Myanmar tu siapa duduk sebenarnya. Yang tinggal di Myanmar tu 90% adalah orang yang beragama Buddha, yang menyembah patung. Dan ada 4,000 lebih kuil mereka hancur bila gempa bumi berlaku. Orang Islam 2% je, tak ramai. Masjid pun tak banyak. Tapi yang ramai adalah orang-orang Buddha. Dan hancur, kuil-kuil mereka hancur. Dan analisa yang dibuat oleh ulama-ulama Islam berkaitan dengan apa yang berlaku di Myanmar ni adalah tanda-tanda akhir zaman lah, tanda-tanda dekatnya kiamat, bila berhala-berhala sudah dimusnahkan. Tapi bila zaman Rasulullah dulu ditanya bilakah kiamat akan berlaku, Rasulullah kata jaraknya kiamat dengan aku ni, kata Rasulullah, antara 2 jari ni, dekat ni. Rasulullah dah musnahkan 390 berhala di Masjidil Haram. Maknanya dah dekat dah kiamat. Tapi kiamat ni jangan kita kira dengan tahun kita, dengan kiraan kita kat dunia. Sebab satu hari di akhirat, satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya kalau Rasulullah kata lagi 2 hari je kiamat, lagi 2000 tahun. Kita tak jumpa tak tidak? Memang tak jumpa lah 2000 tahun lagi. Agak-agak siapa boleh jumpa 2000 tahun lagi lah. Jumpa abu je lah. Baiklah tuan-tuan. Orang yang tinggal selepas berlakunya pembunuhan yang berlaku di dunia ini, orang yang tinggal ada orang yang buruk akhlaknya, bukan orang yang baik. Orang baik semua dah mati dibunuh. Orang baik, orang yang akhlak-akhlak yang baik, orang yang beramal soleh, orang yang sentiasa beribadah, orang yang sentiasa pergi Mekah, orang yang sentiasa pergi masjid, orang yang sentiasa pergi surau, tak ramai lagi dah. Yang tinggal adalah orang-orang yang berakhlak buruk. Janji dan amanah mereka sudah bercampur baur, sudah bercampur aduk dengan hal yang batil. Mereka saling bertentangan. Mereka bagaikan seperti ini. Sambil Nabi membuka kelima jarinya, lalu orang-orang pun bertanya, lalu bagaimana dengan kami, wahai Rasulullah SAW? Pada saat zaman itu dah telah datang. Rasulullah SAW menjawab, ambillah apa yang kalian ketahui dan tinggalkan apa yang kalian ingkari. Ikutlah dengan kumpulan orang-orang khusus yang kalian percayai dan tinggalkan kumpulan orang-orang ramai yang tidak kalian percayai. Jadi kalau berlaku pembunuhan yang berleluasa di dunia di masa yang akan datang ni, kita sebagai orang Islam ambil yang kita tahu, tinggalkan yang kita ingkar.
Itu satu kata pesan Rasulullah SAW. Yang kedua, ikut kumpulan orang-orang khusus dan tinggalkan kumpulan orang-orang ramai. Orang-orang khusus ni orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beramal ibadah, orang-orang yang bertakwa, hanya orang khusus. Ikut orang-orang ni dan tinggalkan orang-orang yang ingkar kepada hukum Allah ni. Yang pertama, kalau berlaku pembunuhan yang berluasa di atas muka bumi ini, pertama kita hendaklah ambil yang kita tahu dan tinggalkan apa yang kita tak tahu. Yang kedua, ikut orang-orang yang baik dan tinggalkan orang yang tak baik. Itu pesan Rasulullah SAW. Dan zaman tu kita sedang hadapi lah tuan-tuan. Rasulullah dah sebut dah 1400 tahun dulu, umat Islam akan berhadapan dengan satu keadaan ujian yang sangat dahsyat, macam bertemu dengan satu malam yang sangat gelap. Dan pada waktu itu, apa yang umat Islam boleh buat, umat Islam hendaklah bersedia berhadapan dengan suasana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu. Jadi kita ambil yang baik. Jadi kalau hari ini kita berhadapan dengan suasana dunia yang ada sekarang ni, terutama sekali apa yang disebutkan, Amerika menggunakan tarif, tapi dia dah turun dah 10%. Hari itu berapa peratus dia kenakan tarif? 90%. Ya, 24%. Semua barang akan naik. Semua syarikat-syarikat yang terlibat dengan import dan ekspor dengan Amerika akan jatuh. Satu yang disebutkan ialah kelapa sawit. Kelapa sawit akan merudum jatuh harga dia. Ini akan melibatkan ramai. Tapi semalam dia dah turunkan 10%. Itu 24%. Tarikh ni bahaya, cukai. Itu hanya 90 hari. Lepas besok apa dia nak buat tak tahu. Ini dunia hari ni. Dia tak bunuh macam tu, dia dah bunuh dengan cara-cara yang kejam, dan dia nak bunuh pula ekonomi orang Islam. Itu yang berlaku. Jadi kita ni umat Islam, kita berpegang pada Quran dan hadis, dan apa yang Rasulullah pesan, peganglah kepada kebaikan. Ikutlah orang-orang yang baik. Setakat itu lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah pada pagi ini, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan menggunakan topik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyil mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin bi amrika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.